TMJ tambah 2 lagi warisan dari Liverpool untuk Harimau Malaya, akan tiba dalam masa terdekat. Tunku Ismail kini dilaporkan sedang dalam usaha untuk membawa tonggak buruan Liverpool untuk menyertai skuad Harimau Malaya. Berita yang dibawa oleh wartawan Thailand Oferis Wichikot mendakwa bahawa tonggak Sepanyol Mikel Jauregizar memiliki darah Malaysia dan kini sedang dibujuk oleh TMJ untuk menyertai skuad kebangsaan. Tonggak buruan Liverpool itu didakwa memiliki salah silah keturunan Malaysia. Salah seorang pemain buruan Liverpool Mikel Jauregizar boleh beraksi untuk Harimau Malaya. Mikel Jauregizar ialah warga negara Malaysia. Pemilik JDT kini sedang dalam usaha untuk menjadikannya pemain warisan seterusnya, tulisnya dalam satu hantaran. Perancang tengah berusia 21 tahun itu kini beraksi buat Athletic Bilbao di La Liga selain pernah beraksi untuk skuad kebangsaan Sepanyol B21 sebanyak 11 perlawanan. Selain Mikel Jauregizar, TMJ juga secara diam-diam sedang membujuk satu lagi pemain warisan daripada Portugal. Namun setakat ini masih belum ada pengesahan rasmi berhubung status susogalo kedua-dua pemain bersama Malaysia.